terbetik dalam hati. Boleh ke saya jaga warisan ni? Dengan cara saya sendiri. Sekarang ni senang. Tak macam dulu. Semua generasi serata dunia boleh kenal dan belajar warisan dan kehalusan seni kita. Bila seni warisan mudah untuk dikongsi, ia pasti akan kekal dan tak lapuk di zaman. Peluang untuk kita cuba sesuatu yang baru terbuka luas di depan mata. Pak kata orang, nak seribu daya. Teknologi bukan sahaja membawa kita ke serata dunia, malah mampu merapatkan jurang sesama kita. Kerana cinta dan semangat Abahlah saya ukirkan karya gemilang ini. Karya yang paling bermakna dalam hidup saya. Walaupun tidak sehebat Abah, saya akan tetap meneruskan warisan bangsa yang gilang gemilang ini. Kerana Abah, pengukir jalur gemilang saya. Okey, alhamdulillah. Okey, tersentuh rasanya kita melihat tontonan video itu tadi. Baiklah, sedikit saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita pada hari ini. Okey, bersama kita pada hari ini alhamdulillah Cik Muhammad Salizan bin Abdul Rahman. Okey, beliau adalah seorang pegiat dalam bidang seni ukiran ini, pemegang diploma seni bina dari UK. Okey, beliau ni mewarisi turun-temurun daripada datuk ayah kepada beliau dalam bakat seni ukiran itu sendiri. Okey, ini ringkasnya. Okey, baik, seterusnya bersama dengan kita juga ialah Abang Wan Mas. Okey, juga merupakan seorang yang aktif dalam ukiran, juga merupakan legasi daripada turun-temurun daripada datuknya Wan Su, Abang Wan Su, kemudian kepada Wan Mustafa dan sekali Abang Wan Mas lah yang mengambil alih perusahaan untuk Balai Wampu itu sendiri. Okey, merupakan pemegang ijazah sarjana pengurusan harta tanah UTM. Okey, jadi beliau banyak jadi perunding, dilantik sebagai perunding, sebagai ahli panel untuk pelan strategi pembangunan industri kayu. Okey, dilantik pengurusi Federasi Kraf Kebangsaan. Okey, dilantik sebagai panel untuk pembangunan standard kemahiran pekerjaan kebangsaan. Jadi jasa beliau juga tidak kurang hebatnya okey, dalam meneruskan legasi ukiran seni Melayu ini sendiri. Dan ahli panel kita yang ketiga, Tuan Haji Jamalias Ismail atau lebih kenal sebagai Ustaz Jamal di sini. Okey, terima kasih Ustaz kerana sudi memimpin bacaan tahlil tadi. Okey, alhamdulillah. Ustaz Jamal ni berasal daripada Terengganu. Mula menceburi bidang seni ukir ni pada tahun 1996 lagi. Okey. Dan antara guru-guru beliau ialah Abdul Malik Arifin, arwah Ramzul, arwah Tengku Ibrahim bin Tengku Woh. Okey, tumpuan pengkhususan beliau kepada seni bina rumah tradisional Wursi Pantai Timur. Itulah antara biografi ataupun ringkasan daripada tokoh-tokoh panel kita pada hari ini. Nanti insya-Allah kalau kita terbitkan
buku ataupun sebarang bentuk perbetan selepas ini, kita akan cuba kumpulkan lagi biodata yang lebih lengkap tokoh-tokoh panel kita pada hari ini. Baiklah, kita pergi kepada pusingan kita yang pertama. Tajuk kita pada hari ini adalah tentang perkisahan tokoh-tokoh. Okey, jadi ahli panel kita ini akan berceritalah, Tuan Sarizan nanti akan bercerita tentang perkisahan Allahyarham Abdul Rahman Loh itu sendiri. Tapi jadi untuk permulaan ini, okey, kita mulakan untuk pusingan yang pertama ialah bahagian perkisahan tentang latar belakang tokoh yang kita kaji itu sendiri, dan dari segi aspek pendidikan awal dalam bidang penglibatan awal dalam bidang seni ukiran. Dan kalau boleh kita minta Tuan Sarizan juga mulakan dulu sedikit pengenalan tentang beliau sendirilah sebelum pergi kepada legasi yang lain itu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Sarizan bin Abdul Rahman. Jadi asal profession saya sebenarnya adalah jurusan seni panel. Sebelum saya menceburkan diri dalam seni ukiran kayu tradisional. Jadi saya aktif dalam bidang ukiran ini pada tahun 1997-98 lah, macam tu, selepas saya habis belajar daripada overseas. Tapi sempat juga praktis dalam bidang seni panel selama 2 tahun. Jadi saya diperkenalkan dalam seni ukiran kayu ni sebab dia adalah pekerjaan keluarga turun-temurun Jadi celik mata, buka mata je dah tengok orang pahat sebab rumah tu memang bengkel dan juga rumah. Jadi saya dah familiar lah dengan kerja-kerja kayu ni. Jadi minat tu yang kuat tu bila ada cuti sekolah lah. Bila cuti sekolah, masa tu saya ingat lagi saya form Darjah 6 dibawa ke tapak lah, ditewa oleh arwah ayah untuk melihat kerja-kerja ukiran kayu ni. Masa tu di Arkiv Negara, kalau tak silap saya, kerja-kerja di Arkiv Negara yang banyak jugalah masa tu kerja ukiran kayu tu, sebab tempat tu memang susah nak masuk kan, dia by appointment. Tapi dalam tu memang ada ukiran yang besar-besar, sebab masa tu kita ada kayu yang lebar-lebar, jadi tak ada sama-sama. One piece tu kadang 4 kaki, 3 kaki lebar tu biasalah. Jadi yang kedua pula dibawa ke Istana Rau. Jadi orang tua saya ni dia memang selalu buat kerja-kerja di istana lah, terkenal untuk kerja-kerja di Balarong dan juga di istana. Tapi kalau atuk saya tu dia orang dia pelbagai, tukang rumah pun boleh, buat perahu, kapal pun boleh, dan buat alat-alat senjata petangga Melayu pun boleh. Jadi saya meneruskanlah legasi keluarga saya dalam bidang ukiran ni. Jadi saya cubalah untuk meningkatkan lagi pengetahuan publik pasal ukiran kayu, dan juga pasaran kepada penggunaan dia lah, untuk penggunaan di rumah-rumah persendirian lah. Sebab sebelum ni banyak buat dekat bangunan-bangunan kerajaan kan. Jadi kalau kita nak majukan dia ni, rumah-rumah kena ada lah. So itulah sedikit mengenai saya lah. Jadi mengenai pada tokoh ni, arwah Haji Abdul Rahman Loh ni ialah, seperti dah tahu, itu adalah ayah saya. Jadi dia mendapat asuhan didikan dalam bidang seni ukiran ni daripada atuk saya lah, daripada ayahnya. Jadi dia atuk saya ni dia ada banyak bidang, dia tahu, dia orang dia kan. Tapi ayah saya ni dia dah kata kecilkan dia punya skala tu kan. Jadi dia ambil untuk ukiran panel kan, ukiran kayu, dan juga
keris lah, keris dan senjata-senjata tradisional. Sebab yang perahu apa semua tak biarlah. So, sebab itu dia jadi macam payah kita nak concentrate kalau kita ada banyak benda yang kita nak buat lah. Jadi dari situ dia kembangkanlah ukiran kayu ni untuk dipasarkan bukan sahaja pada bangunan-bangunan yang besar, tapi juga untuk rumah-rumah kediaman lah. Masa tu dah tu dulu masa dulu saya rasa dia benda ni tak ada banyak sangat orang pakai sebenarnya, sebab nak buat tu lambat kan. Jadi tapi daripada situ dia pun dah apa orang kata dah develop sistem macam mana nak membanyakkan, membuat kerja-kerja tu dengan cepat lah. Jadi dah develop. Jadi nanti kalau ada masa nanti kita ceritakan lebih lagi pasal dia lah. Tapi dia banyak buat kerja dekat tempat-tempat orang tak boleh masuk. Yang banyak buat dekat istana-istana, Dewan Undangan Negeri macam tu lah. So public tu kurang akses ke tempat-tempat tu. Jadi itulah sedikit. Okey, saya pergi kepada panel kita yang kedua lah. Untuk menceritakan dulu sikit tentang latar belakang perkisahan oleh Ustaz Jamal untuk menceritakan tentang Tengku Ibrahim Tengku. Kalau boleh ceritakan dulu juga lah tentang Ustaz Jamal juga dulu, terlebih dahulu. Okey, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terutamanya kita teruslah kepada ruang bicara kita pada pagi ini. Jadi sebagaimana yang diminta oleh moderator kita tadi untuk menceritakan sedikit sebanyak mengenai latar belakang daripada penyambung legasi daripada Tengku Ibrahim Tengku. Jadi lebih dulu saya kenalkan diri saya, Jamal Yas bin Ismail, lahir sekitar tahun 1968. Jadi kanak dari segi umur sekarang ini sudah 58 tahun lah. Kata muda tak muda juga, tapi kita buat persiapan tua sebelum tua. Okay. Jadi macam ni. Jadi apabila kita sebut tentang karakter-karakter mengenai bidang-bidang seni dan sebagainya lagi, sering-sering pertanyaan itu datang ke telinga kita. Bagaimana terjebaknya kita atau ceburnya kita dalam satu-satu bidang, minat ke, mungkin yang bertanya tu prof, doktor dan sebagainya lagi. Cuma dari segi saya dapat menjawab bahawasanya terbentuknya karakter-karakter manusia itu sebenarnya ia sudah ada dalam diri manusia itu sendiri. Sebab apabila saya membaca dan mengkaji di penciptaan yang Allah Subhanahu Wa Taala buat pada manusia itu, sudah ada karakternya sendiri. Dalam satu, kita pergi di bawah aras yang paling dalam, maka begitu cara kita sebut. Cuma kadang-kadang manusia itu terkonflik di satu keadaan susun atur, ataupun cara pembawaan tu yang menyebabkan ia tersasar daripada mencari identiti dia sendiri. Jadi bagi sayanya, sebab apa saya jadi tukang dan saya menukang dan saya mengkaji tentang tukang, sebab apa saya mengukir dan saya mengkaji tentang ukiran. Rupanya saya kaji dalam-dalam, karakter itu sudah ada dalam diri saya. Cuma untuk merealisasikan karakter-karakter itu, kita perlu mencari dengan satu kajian, dengan satu usaha dan sebagainya lagi. Jadi baik,
saya kena kira dari segi pembelajaran, dari segi pertukangan, basically-nya tak ada. Cumanya yang saya sebut tadi lah, karakter kita daripada kecil, orang Terengganu kata suka buah, suka camek. Camek ni mungkin orang Johor saya tak boleh faham lah. Suka apa je mas, kalau kita kata. Maksudnya bila kita tengok sesuatu tu, kita akan fikir, macam mana aku nak buat benda ni? Macam mana aku nak buat benda ni? Sebagainya lagi. Itu kadang-kadang ia membentuk karakter manusia. Bila kita tengok sesuatu objek-objek yang mungkin rasa nak buat. Okey. So selepas tu karakter asal yang ada pada diri kita. Kemudian kita masuk alam persekolahan. Mungkin alam-alam persekolahan ni dia tidak membenarkan kita nak jadi sebagaimana yang karakter yang kita ada. Sebab tu kita bersekolah ni, sebenarnya kalau kita tengok, kita kaji, orang-orang yang terbentuk dalam satu bidang seni ni, kadang-kadang bila dia masuk di alam persekolahan ni, dia banyak fail. Saya selalu cakap dengan Allahyarham Nur Haiza. Dia kata Jamal, aku pergi sekolah dulu, tak belajar, aku melukis lah. Jadi buku-buku sekolah tu dia tak harap, dia duduk melukis. Rupanya di situ terbina karakter dia. Kemudian jadilah satu figure yang hebat, satu figure yang agung, yang tidak ada tolak bandingnya sampai sekarang. Namanya Nur Haiza bin Nurdin. Kemudian saya melalui alam persekolahan. Masa tu saya tak malu lah nak cerita kepada tuan-tuan, persijilannya SRP je. Tapi jangan contohi apa yang saya lakukan. Jangan contohi. Saya pergi sekolah dengan basikal. Kemudian beg saya duduk atas basikal tu lah, sampai saya ambil basikal tu, esok pula saya pergi sekolah. Tapi jangan tiru. Rupanya persekolahan tu sendiri tidak mengizin kepada saya untuk membina karakter yang saya ada sekarang. Lalu selepas berada sekolah, saya masuk institusi pengajian pondok lah, pondok ajar agama. Sampai satu tahap, seperti saya sebut tadi, karakter tu ada dah, cuma tidak diterjemahkan lagi. Sebab kita menghadapi situasi-situasi kehidupan, keperluan yang utama perlu diutamakan, yang kemudian perlu dikemudiankan. Setelah kepulangan saya daripada, orang dulu kata apa, berkelana lah korang, sehingga saya pergi sampai di tanah Arab dan sebagainya lagi. Jadi sudut pandang kita, walaupun kita pergi di Arab, kita tengok di negara Arab, rupanya ada okey lah sana, Cik. Yang bangunan-bangunan yang lama, yang Turki dan sebagainya lagi, ada okey dah. Jadi bila saya balik kampung, jadi kita mulalah nak terjemah apa yang ada dalam diri kita. Lalu first saya mula-mula cari orang mengukir. Jadi benda ni macam, kalau kita cerita macam kartun jugalah kalau kita cerita. Pergi nak jumpa orang mengukir, orang mungkin tengok kita atas ke bawah. Dia tanya, mau ada pisah? Dekat Terengganu sikit campur-campur sikit apa kan? Dia kata, mau ada pisah? Kata tak ada. Tak ada balik lah. Rasa macam nak jatuh juga air mata kita orang buat gitu. Rupanya benda-benda gini adalah satu benda yang paling bagus, paling baik, kerana dia telah mencabari kita untuk kita buktikan bahawasanya aku akan berjaya. Okey. So sampai lepas tu saya jumpa dengan seorang arwah lah, kawan baik saya, namanya Ramzul. Mungkin saya rasa di guru Mahiming kita kenal. Dia asal Temeloh juga, tapi arwah. Saya kata, Zul, aku nak belajar mungkin. Dia beri respon yang baik.
Mari. Dia ambil kayu, dia lukis, dia ajar saya. Saya ni, orang panggil terlalu minat. Dia beri pahak saya. Saya ambil pahak, saya ambil batu pengasah. Sekali tu, tajam sekali. Sebab saya tengok, kadang-kadang saya pergi IKN mana-mana. Minta maaf lah. Tunggu IKN. Saya duk perhati renung jauh-jauh. Kadang-kadang tengok asal pahak tak lepas pokok ni. Macam mana cerita? Jadi konflik asal pahak tu tak lepas lagi. Sebab saya belajar dengan Tuanku Ibrahim, asal pahak, buat pahak dan reti pahak. Sebelum untuk sampai pertahapan mu nak jadi seorang pengukir. Saya pergi kat dia. Dia pergi satu sesiku tu, ambil pahak square ni, ambil siku, mu buat wig jadi. Letih lah kadang-kadang kita betul pahak tu saja, kadang-kadang 2 minggu. Sebab kalau yang pahak kuku, betul-betul jadi kuku. Maksudnya, pahak tu jangan ada tanduk tepi. Sebab apabila kita letak pahak dan letak tu shape dia akan rosak. Okey, saya tak sampai lagi ke paku kan. Saya dulu lah. Masa macam mana saya tak tanya. Okey, boleh ceritakan pula macam mana Ustaz Jamal mengenali Tengku Ibrahim Ibu itu sendirilah. Okey, oleh kerana saya rasa masa tu cukup mencemburui kita lah. Jadi nak cerita pasal karakter tak lepas lagi lah. Okey. So lepas tu saya berbekalkan lebih kepada nak teruskan kelangsungan hidup. Sebab saya masa tu memegang title sebagai seorang bapa, ada 11 isteri dan ada 2 orang anak. Jadi macam mana aku nak sambung hidupku? Saya cari kayu-kayu lama tu, kadang-kadang arwah mak saya ni dia suka saya. Dia kata, mu nak beli anak macam mana? Tu paling seorang ibu bila dia keluar satu perkataan tu cukup mencabar kita. Dan saya berazam, insya-Allah satu hari aku nak sepak kayu ni, aku nak jadikan dia duit. Saya berazam macam tu. Okey. Saya pun pergi ke Besut. Sebab isteri saya orang Besut. Jadi ada orang, dia kata, Jamal, nak kenal dengan seorang orang. Dia sebut pasal gini. Aku kata, minat memang aku nak kenal. Satu petang saya pergi rumah dia. Dia duduk mengukir dia tempat Ibrahim ni, dia perangai dia pelik sikit kalau orang kenal dia. Dia tak suka mempromosikan diri dia. Mudah kata tawaduk lah. Jadi kadang-kadang benda ni jadi satu konflik kepada orang-orang yang memegang karakter-karakter gini. Sebab kadang-kadang tawaduk ni kalau tak kena tempat tak molek juga bagi saya lah. Mempromosikan diri itu penting dalam nak membina satu karakter. Sebab kalau doktor ambil penjazahan tentang perubatan dan sebagainya lagi, dia balik buka klinik, dia kata aku tak nak letak nama aku, sarjana aku apa, lulusan aku apa, sebab biarlah orang tak tahu tak apa. Jadi doktor tu tak berapa cerdik bagi saya. Jadi mempromosikan diri ni kadang-kadang perlu dalam membina karakter. Sebab apa? Sebab orang yang nak cari sesuatu tu, dia akan cari di atas sesuatu yang betul dan tepat pada garis pandu yang betul. Okey, bila saya jumpa Pak Aku, dia kata, Pak Aku, saya nak belajar. Jadi dia beri respon yang paling baik lah bagi saya. Dia kata, okey, boleh, mari sini. Saya teringat lagi di telinga saya. Dia kata, mari sini. Kawai tak gaji demo tak gaji kawai. Ada makan, kita pakai makan. Kata perai aku. Dia kata, mari, bila nak mari? Dia orang debel kan. Dia orang pongoh. Kalau cakap bahasa kita ni pongoh. Gaya percakapan dia gitu, tapi dia Masya Allah, Tabarakallah, orang lembut, orang baik. Biasa-biasa orang yang nampak pongoh, nampak orang Kedah kata cengeng, hati dia baik.
Dia pun, saya pun pergi dekat dia seminggu. Dia kata mu nak mari belajar sini, mungkin belajar awak kakak tu awak di mulut dia tu. Maksudnya perkakas segala peralatan untuk nak buat sesuatu daripada kehalusan seni dan sebagainya lagi tu, objek-objek yang kita nak buat tu, semua perkakas kena buat sendiri. Jarang beli. Sampai ke kaki tu, dia ada gaji dia sendiri. Dia beri satu sekeping besi, dia beri satu kikir, membuat satu gaji. Bayangkan, maksudnya dia punya, saya tak tahu lah dia punya kemahiran dia ni dari segi pertahapan dia. Ada orang sebut orang panggil tahap diver dan sebagainya, wallahu alam lah tu. Nah, maksudnya maksimal dia punya ilmu tu. Dan sedikit sebanyak yang saya dapat dengan dia, saya rasa umur saya 58 tu, 58. Saya dah renung-renung dengan umur saya ni, mungkin tak habis lagi yang dalam kepala aku nak buat. Jadi okey, sambung terus kepada pembelajaran yang saya belajar dengan Pak Ibrahim. Dia lebih banyak kepada bidang persenjataan. Daripada semua peralatan senjata Melayu, sehingga ke senapang tak senapang pun dimasukkan elemen kayu, dimasukkan elemen-elemen seni ukiran kayu dalam peralatan senjata. Mungkin kalau yang sebelah kita tadi, saya jangan sebut, daripada legasi dia tu bina dewa besar dan sebagainya lagi. Saya rasa ajib, saya rasa pelik. Satu masa dia tunjuk saya yang paling halus. Dalam Mekah mungkin dia tu, dia cari tu. Besar ni. Saya tengok kecewa. Ingat asam masin tu, asam masin yang kita budak-budak selalu beli kat kedai tu. Dia boleh ukir butir asam masin. Dia tunjuk saya. Butir asam masin tu dia ukir. Jadi cuba bayangkan bagaimana objek-objek seperti daripada persenjataan Melayu, pisau, golok, keris, badik, sewa, rencong, kemudian pergi pula naik pada keris, berbagai-bagai jenis keris. Sebab kalau kita belajar pasal huruf keris ni tak habis, tak habis. Nah, Jawa Demang, Jawa Demang Terengganu, Jawa Demang Kelantan, Jawa Demang Petani. Okey, ayam teleng Terengganu. Dah, kemudian pergi kepada Besut, kemudian Patah Tiga, gaya Sumatera, gaya Terengganu, gaya Kelantan, gaya Petani. Tu nak belajar tu pun kita perlu pengamatan, dan dia bukan knowledge yang kita kena menulis. Pengamatan dan lama-kelamaan sudut pandang kita boleh membaca segala bentuk-bentuk dan jenis-jenis hulu-hulu dalam bentuk persenjataan seperti keris dan sebagainya lagi. Dan apabila cebur saya dalam bidang yang seperti ini, bidang ni dia akan berdepan dengan satu nilai sosial yang cukup luas. Daripada sekecil-kecil manusia, serendah-rendah level manusia. Sebab ada orang kampung nak buat ulu parang, ada orang kampung nak buat ulu cangkul. Maka kita kena berdepan dengan benda tu. Ada yang level tinggi sikit, sampai pertahapan paling maksimum mungkin diukir satu alat persenjataan yang ada di pinggang, yang diselit oleh yang di-Pertuan Agong, ataupun koleksi sultan-sultan ataupun raja-raja dan sebagainya lagi.
Maka di situlah saya melalui proses pembelajaran daripada beliau, dan saya sendiri ingin sebutlah pada tuan-tuan sekalian, dari segi belajar ni orang panggil dia punya mudrikah. Mudrikah ni orang panggil dia punya untuk nak masuk kita punya ilmu tu agak lambat, tak macam orang lain. Ada anak-anak murid yang kita tengok legasi dia tu memanglah tangan-tangan dia tu tahap, tak nak sebutlah macam ni. Cuba Allah SWT ni Maha Kuasa, Maha Kaya. Setelah peninggalan beliau, pemergian beliau, saya sering berjumpa dengan dia. Jumpa tu banyak alam mimpi lah. Kadang-kadang dia tengok. Rupanya dengan hak yang dia ajar pada saya dulu, mungkin dia beletek dengan saya, dia marah saya dan sebagainya lagi, dia dah mula start mari. Dia mari semua. Sehingga sekarang alhamdulillah dari segi penguasaan dalam bidang fokus kepada pembuatan jadi persenjataan ni, alhamdulillah kita boleh buat. Atau kita kata memaklumatkan diri itu penting, dan masuk ukuran halus, dan sikit lagi saya nak sambung sikit lagi. Dalam masa kita duduk dengan Pak Ku ni, selalulah arwah Allahyarham apa nama ni Rashidin Nohaizah sendiri selalu ke tempat saya pun tilik, dan saya pun mulai follow orang-orang yang seperti ni, sehinggalah sampai kepada satu pertahapan yang saya ada sekarang lah. Dan saya rasa kalau nak panjang pun boleh panjang lagi, tapi masa rasanya cukup cemburu lah dengan situasi yang ada pada kita pada pagi terima kasih Ustaz Jamal. Ustaz Jamal sebenarnya dah menjawab banyak tu. Dah pergi kepada soalan kita yang kedua nanti tentang pengalaman dan sebagainya. Tidak apa, kita pergi balik semula kepada soalan kita yang pertama tadi, iaitu tentang perkisahan kepada tokoh-tokoh kita. Okey, untuk Abang Wan Mas ni dia special sikit lah, sebab dia perlu dia kena panjang cakap, sebab dia mewakili dua, dia mewakili datuknya, menceritakan tentang kisah datuknya dahulu, iaitu Allahyarham Wan Su, kemudian barulah menceritakan tentang Allahyarham Wan Mustafa. Jadi saya alhamdulillah saya sempat orang kata saya sempat berjumpa dengan datuk dan nenek semasa saya buat pengajian master saya. Untuk saya sempat salah satu daripada saya punya sekolah kita, informa kita ialah Allahyarham Wan Su sendiri dan Wan Mustafa. Jadi saya rasa adalah agak gambar kenangan saya bersama dengan dua tokoh ini. Okey, jadi kita berikan ruang ni kepada Wan Mas lah untuk ceritakan sikit tentang Abang Mas sendiri, kemudian tentang atuk dan ayah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Nazri selaku moderator. Okey, saya cerita sikit pasal saya lah, sebelum masuk pada dua tokoh. Okey, nama saya Wan, panjang nama panjang saya Wan Nur Kamal Rahmatullah bin Wan Mustafa. Tapi nama pendeknya Wan Mas. Wan Mas ni bukan nama saja-saja letak nak glamour, tak. Tapi memang itulah panggilan saya semenjak saya pada kecil. Dan kalau saya camnya, bila orang rapat dengan saya, dia akan panggil Mas dengan saya. Jadi itulah orang rapat dengan saya. Kalau orang yang baru-baru kenal, dia panggil nama panjang saya. Okey, saya bermula mengukir seawal umur 12 tahun. Tempahan pertama saya adalah sebuah plate cenderamata Persatuan Long Gafar Kelantan. Masa tu saya sebenarnya tidak diajar secara formal oleh ayah saya maupun datuk saya, tapi memang saya akan cerita nanti. Ketiga generasi ni memang bukan menerima secara formal. Jadi masa saya ni batch pertama UPSR, UPSR tahun 88. Okey. Lepas saya ambil UPSR tu, memang masa tu sekolah tak sekolah lah, kan. Jadi ada tempahan plate Persatuan Long Gafar Kelantan, ada 5 tempahan, 5 plate. Jadi
ada 4 yang dibuat oleh pekerja ayah saya lah. Jadi satu tak ada. Masa tu saya pun heran. Ayah saya tanya, Mas boleh buat tak? Saya kata cuba boleh lah. Jadi saya ambil pahat, ambil pisau, saya buat. Alhamdulillah diterima oleh ayah saya, dan tempat tu dia semacam jugalah dengan pekerjanya. Jadi di situlah bermula. Tapi saya selepas darjah 6 IPSA, saya masuk ke sekolah berasrama. Jadi waktu cuti saya bila balik ke rumah, saya akan berada di bengkel ayah lah. Pergi ayah dengan bengkel datuk lah. Jadi saya ni beruntung kerana saya menerima ilmu hidup dua-dua tokoh ni, daripada datuk saya dengan daripada ayah saya lah. Okey. Selepas tu saya, sebab datuk saya ni dengan ayah saya ni memang dia pentingkan pelajaran. Anak datuk saya ni wansu 11 orang. Sebahagiannya merupakan pemegang ijazah lah. Jadi masa waktu tu memang orang kata susah, tahun 60-an, tapi anak-anak ni berjaya. Termasuklah ayah saya, Wan Mustafa. Mustafa ni anak sulung. Tahun sebelum merdeka, saya ingat ayah saya cerita, ayah saya dihantar ke Technical School Ipoh. Daripada Besut dihantar ke Technical School Ipoh untuk belajar. Jadi masa tu tak ada lagi jalinan jalan raya, tak ada. Cuma pergi dengan kereta api sampai Kemas, patah balik ke Ipoh. Jadi itulah kesungguhan Wan Su untuk beri pelajaran kepada anak ayah. Jadi sama juga seperti saya. Jadi ayah saya memang tak biarkan saya duduk di bengkel lama-lama. Memang dia hantar saya habiskan belajar. Jadi itulah. Jadi pada tahun 2004, saya masa tu saya bekerja bidang lain, tapi rasa macam tak ada jiwa. Kata ayah saya, Wan Po ni panggil saya lah, bantu dia. Jadi bermulalah daripada situ saya dengan ayah saya lah. Okey, itu sedikit kisah saya lah. Jadi untuk yang keduanya kisah pada Wan Su lah. Jadi Wan Su ni adalah Wan Su lahir pada tahun 1899. 1899 dan meninggal di usia 112 tahun pada tahun 2011. Wan Su ni lahir di Tumpat, Kelantan, dan berhijrah, bila berkahwin berhijrah ke Besut Terengganu lah. Jadi Wan Su ni adalah menerima ilmu ukiran ni, itu pun berdasar kepada warisan belak daripada datuk saudaranya, iaitu seorang pengukir Istana Petani bernama Nik Wan Ali. Dan guru pertama Wan Su adalah juga pengukir istana, iaitu Tunku Muda di Kelantan lah. Jadi Wan Su ni dia bukan sahaja bidang ukiran je yang dia terlibat, bidang seni ni dia macam-macam seni dia terlibat. Seni suara tekukur, seni uau, seni wayang kulit, dan dia peringkat seni-seni ni dia berjaya semua, sehingga kan seni membuat uau dia beberapa kali johan kebangsaan pada masa tu, Wan Su. Dan Wan Su ni ditimbulkan namanya oleh Allahyarham Mubin Shepherd, pengarah muzium pertama. Masa tu Wan Su di Besut, dia buka kedai gunting rambut. Jadi Tan Sri Mubin Shepherd datang ke Besut, dia nak gunting rambut. Dia tengok di kedai gunting rambut tu penuh dengan wayang kulit yang Wan Su buat. Jadi dia tanya Wan Su, dia kata, Wan Su mengukir? Ya, betul, mengukir. Boleh buat ukiran kayu? Boleh. Langsung Tan Sri Mubin Shepherd pada tahun 1962 bawa Wan Su daripada Besut ke
KL, ke Kuala Lumpur untuk mengukir pintu utama Museum Negara. Jadi sekarang ni pintu utama Museum Negara tu adalah diukir oleh Wan Su. Jadi selepas tu baru hasil daripada duit upah daripada Tan Sri Bobby Shepherd tu, dia balik ke Besut, dia buat bengkel bernama Bengkel Balai Seni Ukir Wan Su. Dan pada masa tu yang tadi Prof Sazali cakap tu, masa adanya bengkel tu lah, pemuda-pemuda kampung, tak kira lah sekitar daripada Besut, bila balik dia daripada sekolah Tengku Mahmud dia ceritakan tadi tu, memang akan singgah, akan buat itulah, sehingga kan ramai tak ramai yang tak kira lelaki perempuan, sehingga saya yang ini cerita kelakar sikit, saya jumpa beberapa orang, dia kata aku tu bertemu jodoh di bengkel dia lah. Sehingga macam tu. Jadi wujudlah Balai Seni Ukir Wan Su. Jadi masa tu ayah saya di Kuala Terengganu. Ayah saya bekerja di radio televisyen Malaysia RTM Kuala Terengganu. Dan ayah saya ni pun berbagai bidang seni dia terlibat. Dan dia merupakan salah seorang penyanyi lagu asli RTM Kuala Terengganu masa tu. Tapi dalam pada tu pun dia berusaha untuk untuk mendalami ilmu ukiran, bukan melalui Wan Su, bukan melalui Wan Su, tapi melalui program Duta Mara bersama, kalau Encik Salizan mungkin tak ingat ke apa, bersama ayah Abdul Rahman lah, Abdul Rahman di Kuala Terengganu. Jadi di situlah bermulanya dia belajar ukiran di program Duta Mara. Jadi bila tahun 1976, waktu lahir saya, jadi daripada Kuala Terengganu, mak saya dihantar balik untuk lahirkan saya di Besut lah, di Besut. Jadi pada masa tu juga ada pertandingan pesta pertanian di Besut. Jadi Wan Su, kalau sebelum ni kalau ada pesta tu dia akan masuk, ada pertandingan ukiran. Jadi ayah saya balik ke kampung mak saya. Jadi balik ke kampung mak saya, dia pun cuba-cuba nak masuk. Masuk juga lawan ayah di pesta ni kan. Jadi tapi yang menangnya ayahnya lah. Jadi dari situlah Wan Su melihat Wan Mustafa, dan dia kata jomlah bersama dia di Balai Seni Ukir Wan Su. Okey, jadi daripada situlah bermulanya antara Wan Su dengan Wan Mustafa lah dalam menggerakkan Balai Seni Ukir Wan Su tu. Jadi sehingga berbagai tempahan lah diterima, dan juga saya ingat lebih kurang kalau ikut data dalam 1,200 anak murid daripada Wan Su dan Wan Mustafa. Jadi Wan Su di akhirnya dia menerima berbagai anugerah lah. Adik guru tu memang itulah ya. Tapi yang di akhir sekali dia dua anugerah terbesar yang dia diterima, iaitu anugerah ASEAN Award di Bandar Seri Begawan, Brunei. Dan 2 tahun selepas tu kerajaan Malaysia menganugerahkan sebagai seniman negara ketiga tahun 97 Wan Su. Jadi seniman negara yang pertama, saya tak silap saya Ahmad Jamal. Jadi yang terbaru ni Datuk Lat. Jadi itulah anugerah terbesar. Dan Wan Po pula juga menerima pengiktirafan daripada Kerajaan Negeri Terengganu sebagai tokoh seni Terengganu, dan anugerah atau adik guru Kraft Tangan Malaysia. Dan itulah, jadi sedikit tentang Wan Po dan juga Wan Su. Okay, terima kasih kisah itu.
Baiklah, seterusnya lah kita kepada Abang Salizan tadi. Masih berbalik kepada latar belakang lah ayah itu sendiri, Abang Rehan Abdul Rahman. Mungkin boleh di sini kita Abang Salizan boleh ceritakan lah kan tentang pengalaman-pengalaman atau peristiwa-peristiwa pahit, manis sepanjang menceburi lah menceburi dalam bidang seni ukiran ini sendiri yang mungkin Abang Salizan boleh kongsikan lah bersama terutama dengan anak-anak pelajar-pelajar kita di sini yang mungkin boleh juga atau yang kata menjadikan satu sumber inspirasi lah kepada mereka bagaimana perjalanan Abdul Rahman Long itu sendiri. Baik, terima kasih. Jadi yang sebenarnya Haji Abdul Rahman dengan Latif Long ni dia adik-beradik dia adik-beradik kan. So, pada permulaannya lah tadi sebut oleh Mas tadi, dia yang formal ni dia dapat latihan mungkin di Terengganu lah masa tu. Tapi bila dia balik pada Terengganu tu dia tak terus dia buat sekejap tapi tak boleh, yang kata tak boleh nak survive. Tak boleh nak survive, jadi dia pergi kerja dekat Bukit Besi sebagai pelombong lah masa tu kan. Masa tu Bukit Besi masih lagi beroperasi kan. Jadi agak-agak dalam 2 tahun lepas tu baru dia balik buka bengkel. Jadi memang mula-mula nak start tu memanglah kata susah lah. Pada zaman dia tu memang susah lah. In fact memang semua pun masa tu kan. Dan kalau kita dalam industri seni ni kan, dia tak dapat banyak kata banyak macam sekarang lah, maksudnya banyak promosi ke apa tak ada kan. Jadi sendiri-sendiri je lah masa tu kan. Jadi kalau kita nak dapat modal pun tak nak buka bengkel ke apa, memang susah lah kan. Sebab tu buat tepi rumah je kan. Jadi daripada situ dia start buka bengkel dekat Kota Baru bersama dengan adik dia lah, Cik Latif Long ni. So dia orang kat situ lama jugalah, mungkin few years lah. Start daripada awal 70-an lah sampai akhir 70-an dia orang bersama lah. Sebelum arwah Haji Abdul Rahman ni balik ke Besut Terengganu tu tempat kelahiran dia lah. Jadi Latif Long dia tinggal dekat Kota Baru. So dia dah pecah di 2 bengkel lah. Jadi sebab mungkin ni sebenarnya dia ramai kat Besut. Kat Besut ni ramai mungkin. Kota Baru, masa kita duduk Kota Baru pun ada juga, tapi orang daripada Terengganu pergi ke sana. Okay, jadi sebab tu dia balik ke Besut kan. Dekat Sebu kan ada Rompor, ada arwah Wan Su kan. Banyak mungkin hebat ni asal daripada Terengganu lah. Anwar Azhar sendiri pun kan. Dia jadi generasi baru sikit kan. Jadi dia mula daripada situlah dia buka bengkelnya dekat Besut tu. Daripada Besut tu lah mula buat kerja-kerja kedai kayu yang kata berskala besar lah. Haji Rahman ni dia terkenal buat benda-benda kedai kayu dalam jumlah kuantiti yang kata besar. Jadi dia semasa di Kota Baru tu dia dah dengan arwah Latif Long ni dia dah develop sistem macam mana nak menghasilkan ukiran kayu tu secara sistematik lah. Maksudnya dia dah perkenalkan cara, maksudnya kalau dulu orang ukir ni dia seorang, dia lah yang tebuk, dia lah yang lukis, dia lah yang tebuk, lepas tu dia lah yang ukir. Tapi bila dia buat sistem baru ni, design orang lain kan, yang tebuknya orang lain, yang ukirnya orang lain, yang sandingnya orang lain. Jadi betul tu melibatkan satu proses lah. Jadi ada banyak proses, tapi dalam pada masa sama ukiran tu boleh dikeluarkan cepat. Jadi sebab benda tu semua mungkin menggunakan metod yang sama lah.
Jadi dia ni kalau nak kata lah, dia semua pengukir, dia ahli seni ni, dia memang satu, dia memang kata pemongoh baking. Kalau saya sendiri pun saya tak dapat belajar direct daripada dia. Sebenarnya dia tak ajar saya pun, sebab saya most of the time tu saya lebih pada akademik kan. Jadi dia cuma ajar. Dia pernah cakap kat saya lah, dia kata kalau nak belajar ukiran ni, saya tak pernah ajar kamu macam mana nak ukir, itu kamu fikir sendiri, dia kata kan. Yang payah dalam ukiran kayu ni adalah design, reka bentuk kan. Cerita pasal reka bentuk pun pagi-hari baru nak habis kan. Ukir dia kata insya-Allah akan sentiasa ada orang yang mengukir kan. Jadi dia ajar saya adalah macam mana untuk menghasilkan ukiran-ukiran yang bermutu tinggi kan, cepat kan, di samping kualiti lah, macam mana nak jaga kualiti. Jadi itu dia ajar saya, tapi dia tak ajarlah saya pegang pahat, okey itu kena sendiri buat lah kan. Jadi dia satu kata dia ni orang yang memang garang lah, kalau terkenal lah kat besut memang garang lah dia. Memang adik-beradik kan, pakcik-pakcik saya tu memang jenis baking semua kan. Saya punya keluarga, pakcik-pakcik semua terlibat dalam seni kayu lah, seni ukiran kayu. Ada yang pergi ke Brunei kerja dengan apa tu, Sultan Brunei kan. Lepas tu dia yang buat keris ni almost semualah buat keris. Even Cik Ratih Long sendiri pun dia memang jadi dia memang teliti dalam kerja-kerja dia. And then hasil kerja dia pun memang tip top lah, tak boleh nak kalau kadang-kadang orang tengok dia punya kerja tu, orang kata ini buat dengan mesin ke? Actually semuanya dibuat dengan tangan, tapi hasilnya seperti dihasilkan dengan komputer dengan dengan mesin. Jadi dia punya design ni unik, design dia beza dengan orang lain adalah design dia tu simple. Dia design dia open mind. Ada setengah designer tu dia nak maintain dia punya kita punya tradisi kan, lama, tapi dia open. Dia kata design ni, reka bentuk ni mesti, ukiran ni mesti berevolusi lah, mengikut peredaran masa, mengikut permintaan daripada pelanggan kan. Jadi itulah dia buat design dia tu mana evergreen lah. Aku rasa kalau tengok design dia tak boleh simple, design dia tak rumit kan, tapi nak design tu payah kan. Kita nak hasilkan design yang simple kan, menarik kan, cepat buat, tu payah kan. Jadi itulah konsep atau falsafah seni yang dibawa oleh Haji Abdul Rahman Long kan. Sama juga dengan Cik Ratih Long, dia dua orang tu lebih kurang dia, cuma ada sikit perbezaan lah daripada segi design. Lepas tu daripada segi latihan, dia tak banyak ambil student sebenarnya. Student dia sebenarnya orang yang kerja dengan dia tu lah, tapi tak ramai yang boleh stay lama lah, sebab dia tak boleh tengok kerja yang tidak kemas kan. Dia kalau biasa kalau dia pergi buat checking orang kerja tu, kalau time dia check tu orang semua tak tempat kerja lah. Takut ditegur kan. Tapi kayu tu memang selalu melayang lah. Itu pada satu masa kat Kota Baru kita ada dalam 70 orang lah, termasuk ukang dan pengukir lah. Itu masa kata masa perang itu kan. Itu tahun 80-an lah. 90-an pun okey lagi kan, tapi dekat akhir-akhir tu dia dah kurang sikit lah permintaan kan, kurang sikit. Tapi dia Haji Abdul Rahman di rumah saya ni dia open to teknologi kan. Sebab tu dia menggalakkan guna guna mesin-mesin baru, guna komputer design pun. Lepas tu saya habis study kan, kerja kejap, lepas tu balik, so saya bawa masuk teknologi dalam penghasilan. Ukiran kayu ni kita pakai komputer design apa semua, itu banyak membantu dalam presentation lah. Presentation macam mana kita nak sembahkan kepada pelanggan kan. Jadi pelanggan akan lebih
apa tu, dapat info yang tepat lah. Jadi dia memang yang tu dia memang jaga lah betul. Sampai kalau sebelum saya masuk pun dia buat design tu, satu line tu tak boleh lari, dia buat line tu kan. Kalau orang tekat balik line dia, memang line tak boleh lari. Mesti curve dia tu mesti sama. So jadi dia banyak buat kerja macam saya kata, dia banyak kerja dalam apa tu, dalam bangunan-bangunan yang besar kan. Bila bangunan besar ni dia melibatkan PR lah, melibatkan hubungan dengan apa tu, konsultan apa semua tu kan. Itu juga dan tengok daripada dia lah, dia sekolah pun sampai darjah 6 je, kalau kira darjah 6 kan. Jadi satu lagi masalah dia is communication lah. Communication, sebab kalau macam buat PWDC itu dia punya apa tu, konsultan tu banyak daripada Jepun, daripada overseas kan. So nak cakap bahasa Inggeris kan, susah sikit lah, kena panggil interpreter lah apa semua kan. Jadi tapi dia boleh lah go orang tu kan. Lepas tu dia kata kalau you nak, dia kata kalau you nak belajar, dia kata you kena lagi educated daripada dia kan. Maknanya kena buat persediaan lah. Kalau kita jadi nelayan katakan, takkan kita nak pakai perahu kan, sekarang dah pakai bot besar, sonar semua kan. So bagi dia sama lah, kalau kira kayu, kalau nak maju ke depan, dia kata kena embrace teknologi itu, kena sanggup terima, kena sanggup belajar benda yang baru kan. Lepas tu daripada segi keaslian ukiran kayu tu, memang kalau kita kata kalau guna teknologi ni mungkin asli tu tak ada lah kan. Tapi ruh dia ada kan. Dia sebenarnya teknologi tu membantu apa yang kita nak persembahkan kan, nak utarakan ya, kita punya design tu. Teknologi itu sebenarnya kalau saya limitkan teknologi itu sebagai untuk mempercepatkan kerja daripada segi nak tebuk, potong. Tapi kalau okey, ada customer dia tak nak kan. Dia kata tak boleh lawan tangan juga kan. Tangan juga. Kat situ ada nilai dia, ada kesenian dia kat situ kan. Padahal kalau kita pakai CNC ni, hasil dia tu kalau kira memang tepat. Tepat tapi memang tak ada cacat dan tak ada celah kan. Tapi itulah kata ruh dia tak ada kan. Tapi dulu saya buat macam tu, saya buat pakai CNC senang cepat kan, tapi sebab permintaan tu kan kurang kalau fully komputer ni kan. Jadi kena pakai tangan jugalah. Kita ada bukit-bukit yang kita jaga daripada tahun 80-an lagi ya, bukit tu kan. So itulah sebut sedikit ni apa tu Haji Abdul Rahman Long ni. Dia sebenarnya orang ramai tak begitu terkenal sangat sebenarnya, sebab dia low profile. Dia jenis low profile dan buat kerja pun tempatnya yang apa tu yang tersembunyi kan, tak senang share dengan public kan. Di sini dia punya apa beberapa keadaan daripada yang terima sendiri macam mana? Oh dia dia program pun tak banyak rasanya. Dia dapat pakai daripada kerajaan negeri Perlis misalnya kan, dapat tingkat kebesaran juga lah, sebab menyiapkan singgasana Perlis dengan punya dengan Dewan Balai kan, Balai Rong dan apa tu, dengan banquet rumah apa biasa kalau dapat tu the whole set lah. Jadi itulah salah satu ketahuan yang dia dapat. Tapi dia banyak juga yang dapat kerja masa dia punya masa tu kan. Kat Singapura dia banyak buat masjid-masjid kat Singapura, ada rasanya ada 4-5 lah masjid kat Singapura. Dan ada juga dia punya hasil dia, ukiran dia pergi ke overseas, kat London pun ada, kat Bahrain, kat dekat apa tu Timur Tengah kan pun ada juga. Jadi itulah sebut sedikit. Kalau ada nak tahu lagi boleh tanya lah. Pertanyaan kita tadi kan tentang sumbangan beliau, ada aspek dia ada buka perusahaan macam bengkel kan. Okey, yang mengambil sampai 70 pekerja sebagainya itu. Bagaimana sekarang bengkel sekarang ni, adakah Abang Sazal sendiri yang meneruskan bengkel itu ataupun macam mana dari segi perkembangan?
Ya, saya uruskan, saya sambunglah dia punya usaha. Cuma kita dah kecilkanlah dia punya operation kan. Itu sebab kita tengok pada masa lah. Dulu memang tangan semua buat manual kan. Tapi sekarang kita dah ada bantuan mesin, mesin yang canggih apa semua kan. Jadi kita tak perlu orang ramai sebenarnya. Sebab sekarang ni upah pengukir dia tak macam dulu, dia dah jadi mahal kan. Kalau murah orang tak nak kerja. Sebab sekarang peluang pekerjaan dalam bidang-bidang lain pun kata banyak dan makin menarik kan, untuk pelanggan yang lebih besar. Lagipun kita kerja macam ni untuk bukan semua orang sangat minat ukiran kan. Dari mana dapat semua tenaga kerja itu sendiri? Itu lokal lah, daripada tempatan lah. Macam kami ni orang lama lah, kerja lama kan. Sebab apa ni, keluar orang baru ni dia kurang. Saya tambah sikit lah. Salah satu usaha kita lah daripada arwah ni nak tarik minat orang baru ni kena pakai teknologi. Semua orang muda ni dia suka main petik komputer apa semua tu kan, dia sukalah. Tapi kalau kita suruh dia pegang pahat, sekejap tak ada lah. Dia boleh duduk 1 jam kan. Habis tinggi 2 jam, lepas tu petang tak ada. Jadi kalau ada 10 orang yang kita ambil, seorang je tinggal, yang 9 tu tahu pergi mana. Jadi tapi kalau kita apa tu, offer dia benda yang dia suka kan, benda yang dia memang tengok hari-hari kan, memang dia mungkin dia minat lah. So kita berusaha ke arah tu lah. Saya pun continue ke arah itu juga lah. Terima kasih. Okey, kita boleh kembali kepada Abang Mas lah. Mungkin boleh Abang Mas sambung lagi tentang sumbangan yang Abang Mas lihat sendiri lah, yang jaya diusahakan oleh Wan Su dan juga Abang Po sendiri terhadap dunia seni ukiran itu sendiri, yang mana dari segi penubuhan balai Wan Su sebagainya, dan bagaimana pengiktirafan lah yang beliau perolehi daripada sumbangan itu sendirilah. Mungkin boleh beritahu orang dekat audiens kita ni di mana letak karya-karya hebat beliau yang ada pada hari ini. Silakan. Okey, sebelum saya menjawab tu saya nak sambung sikit pada tadi Okey, bab formalnya pembelajaran antara saya, ayah dengan atuk lah kan. Okey, sebenarnya mereka ni menerapkan pembelajaran macam Cik Saliza cakap tadi, ambil pahat, ambil pisau, buatlah macam mana, jadi aku nak jadi macam tu. Okey, itu ukiran. Tapi dalam masa yang sama, bila kita buat, itulah dia tegurnya. Okey, lengguknya macam mana, pahatnya ke dalamnya sebanyak macam mana, okey, uratnya ke mana. Okey, cuma yang formalnya yang diterapkan oleh Wan Su, Wan Po adalah filosofinya, yang itu formal. Jadi ilmu falsafah dalam ukiran ni memang diterapkan secara formal pada kami lah. Jadi contohnya macam Dr. Nazri pergi interview ayah kan, dia akan tarik saya, okay, dengar, dia kata dengar. Jadi dari situlah ilmu tu kita dapat. Jadi mengapa filosofi ni mereka titik beratkan, bila dia sebenarnya filosofi ni ada peraturan dia. Contohnya tadilah contohnya tumbuh berpunca, tajam tidak menikam lawan, pauk tidak mematah. Jadi itu peraturannya. Jadi dari peraturan ni ada filosofi. Filosofi itu filosofi ketuhanan, kemanusiaan, insaniah. Jadi itu penuh dalam filosofi itu. Dia tu. Jadi mengapa mereka titik beratkan? Kerana melalui peraturan itulah dia mengawal keindahan hasil daripada kerja ukiran kita. Jadi dari situlah mereka Wan Su, Wan Po menerapkan filosofi itu penting. Jadi bila peraturan diikuti, filosofi kita ikuti, keindahan ukiran tu akan dapat, dengan sendirinya akan dapat. Jadi sampai sekarang lah saya pun
menerapkan benda tu. Jadi sehinggakan ni kaedah kuno lah katakan, kaedah kuno. Di sini ayah saya, walaupun dia tak akan membenarkan hasil dia disentuh dengan sandpaper, kertas pasir. Dia tak akan benarkan. Sebab dia kata keindahan ukiran dia tu, kelembutan ukiran dia tu adalah hasil daripada pisau dan pahat. Jadi itulah. Jadi itulah dia sangat titik beratkan. Jadi antara berbalik kepada doktor tanya tadi, di mana hasilnya, memang kalau hasilnya memang di istana tu susahlah kita nak tengok. Tapi antara yang kita boleh tengok adalah yang berdekatan dengan kita adalah di masjid wilayah, ukiran di masjid wilayah Jalan Duta, masjid KLIA Sepang, dan juga kalau di universiti Dewan Convocation di UIA, Universiti Utara Malaysia. Di situlah hasil-hasil mereka, dan kalau di istana tu kita payahlah nak tengok kan. Jadi sekarang ni alhamdulillah, bila yang tadi saya cakap mengawal keindahan tu, mewujudkan keindahan tu, jadi saya sekarang ni sibuk bila kolektor menghubungi saya, ada tak ukiran, sampai kadang-kadang tak terjawab juga. Jadi itulah titik beratnya Wan Su dan Wan Po pada seni ukiran. Sebenarnya nak bercerita tentang falsafah ni panjang lagi kan, kita boleh bicara tentang falsafah itu sendirilah. Tapi saya bertukar kepada Ustaz Jamal lah kan. Macam mana Ustaz Jamal melihat generasi pada hari ini, melihat dan memahami tentang falsafah yang terkandung dalam dunia ukiran itu sendirilah kan. Sebab seingat saya dulu lah, masa saya mula buat kajian dulu, saya ditemankan oleh seorang sahabat saya, cikgu matematik lah kan. Masa tu saya bawa dia sekali, teman saya sebagai asal Terengganu. Sama macam ceritanya juga macam Abang Muhammad cerita tadi. Masa saya interview Wan Su tu, dia berada di sebelah saya lah, dan dia mendengar butir-butir tentang makna-makna di sebalik ukiran-ukiran tersebut. Dan dia kata, orang Terengganu pun tak tahu benda tu kan. Dia baru sedar lah bahawa itu yang dia tentang ukiran. Jadi Ustaz Jamal boleh melihat lah kan, sepanjang Ustaz Jamal menceburi, melihat, belajar tentang ukiran di sini, bagaimana kita melihat kekuatan falsafah yang ada dalam ukiran Melayu itu sendiri, yang perlu kita sebenarnya anak-anak kita untuk kita pelihara, fahami begitu. Sebab adik guru Abang Muhammad sendiri pun pernah cakap dengan saya dalam kelas, waktu saya jemput dia menjadi penceramah untuk kelas saya. Kekuatan seni ukiran Melayu itu ialah terletak pada falsafahnya juga. Falsafahnya sangat kuat. Jadi mungkin Ustaz Jamal boleh jelaskan sikit tentang falsafah itu sendiri. Itulah mengenai apa yang ditanyakan oleh Tuan Moderator tadi. Bagi saya, setelah saya menceburi bidang pertukangan lah, secara meluasnya dipanggil pertukangan. Kerana dalam bidang pertukangan ini sendiri tidak tertakluk kepada seni ukir, malah apa-apa seni sekalipun dia ada nilai falsafahnya yang tersendiri. Sebab dari segi pengalaman yang saya belajar dan menjalani dalam satu zon, kita kata penyambung legasi kesenian, terutama seni ukir, seni tukang dan sebagainya lagi. Yang penting bagi seorang yang nak jadi seorang pengukir ataupun tukang ukir ataupun tukang itu sendiri, sebelum sampai kepada pertahapan apa yang kita sebut nilai filosofi,
Ini mengikut pengalaman saya. Paling penting adalah kefahaman. Kita memahami apa yang kita buat. Sebab itulah dia kerja menukar ni dia dua peringkat. Kadang-kadang kalau kita tak faham, kita tiru. Tiru ni kalau orang Terengganu, orang Kelantan mungkin dia akan sebut, dia panggil sombak. Sombak. Boleh faham sombak? Jam lah. Dia nak tiru satu benda yang dia tak faham. Macam orang yang tidak ada seni suara, yang lonok dan sebagainya, tak pandai nak mengolahkan suatu apa yang dia nak tiru. Contoh seni suara, gaya persembahan dia nak tiru suara P. Ramlee tak boleh, tapi dia cuba nak tiru P. Ramlee. Jadi tuan moderator boleh bayang macam mana suara dia masa tu keluar. Dia akan mengeluar satu nilai efektif yang buruk lah. Okay. Jadi sebelum nak sampai kepada pertahapan apa yang dikatakan filosofi itu sendiri, si pengukir itu harus memahami. Start daripada alat-alatan pertukangan dia sendiri. Contoh kita kata satu daun. Nah, sebab tu dalam seni ukir itu dia panggil silat. Silat ni kita kena faham satu gaya yang persembahan. Bagaimana posisi, bagaimana kedudukan, bagaimana dia punya persembahan. Dia tak akan mendatangkan sesuatu perkara yang aib. Termasuk bila orang bersilat, dia kata mungkin dia fail, jatuh dah. Tapi jatuh dia tu jatuh dalam bunga. Boleh faham? Jatuh dia sebenarnya dia fail, dia fight tu dia fail, tapi dia jatuh. Tapi jatuh tu dia jatuh dalam bunga. Maksudnya, saya selalu memerhatikan gaya-gaya ukir. Contoh, saya katakan contoh. Saya nak sebut sikit benda mungkin saudara-saudara kita lebih memahami kot. Yang satu ukiran tu dia ada dia punya framing dia. Okey, frame. Tapi lingkaran daun dia tu agak membesar. Sedangkan dia nak duduk di satu pertahapan yang paling akhir. Bagaimana cara dia? Orang besar nak pergi duduk satu tempat yang kecil. Maka dalam pengamatan saya tengok di nilai-nilai ukiran lama, tiba-tiba daun tadi dia masuk terus, kemudian dia melipat tu. Dan lipat dia tu mengikut framing yang ada. Jadi bermakna dari segi nilai filosofinya saya sebut, mungkin kita akan sambungkan dengan satu nilai kehidupan antara pencipta dan yang dicipta. Bagaimana kita nak memahami benda ni? Maksudnya bila sudah ada satu framing, maka kita sebagai yang dicipta, kita tertakluk pada satu mungkin ahkam syariah, undang-undang, peraturan, ada adab dan sebagainya lagi. Mungkin kita datang dalam satu keadaan yang pangkat yang tinggi, kedudukan yang hebat. Tapi di mana kamu nak letakkan posisi kamu? Tak kala kamu berada di satu perbatasan yang lebih hebat, yang lebih agung. Maksudnya nilai filosofi pada masa itu, walaupun sebesar mana daun kamu, maka kamu pada masa itu kena lipat. Dan kamu duduk di satu framing, walaupun kadang posisi kedudukan tu nampak dari segi keindahannya kurang, tapi di situlah posisi kamu. Itu di antara nilai-nilai filosofi yang wujud pada si pengukir itu sendiri, yang ia mesti
memahami di atas apa yang dia buat. Jadi bagi pendapat saya, kita tak nak buat code number. Hak ni benda ni, hak ni. Sebab apa? Nilai filosofi itu terkadang datang daripada satu rasaan. Kalau bahasa Arab dia panggil zauqiyah. Satu rasaan yang datang. Tak kalau kita letak satu daun, satu lipatan, satu silatan, maka pemahaman dari segi filosofi itu akan diterjemah dengan berbagai-bagai aneka dan cara, aturan, peradaban dan sebagainya lagi. Sebab tu kalau nak buat buku, boleh buat buku. Tapi ambil satu yang memahami di atas lagu, pencipta lagu itu sendiri yang lebih memahami. Walaupun orang lain yang mengambil skrip lagu itu dilagukan dalam bentuk orang lain. Tapi yang memahami di atas sajak itu adalah pencipta lirik dan sajak itu sendiri. Jadi begitu juga dalam bentuk seni ukir, dia tidak ada satu endek, tidak ada satu, dari segi nilai filosofi itu dia tidak ada satu pertahapan yang boleh kita nak letak. Ni mana gini, ni mana tadi. Itu dari segi pemahaman yang saya belajar dan apa yang saya rasa. Dah, nilai zauqiyah, nilai sosial itu sendiri. Sebab tu dalam apa-apa dalam bentuk etika pertukangan, yang penting bagi kita adalah nilai sosial. Ataupun kalau kita terjemah dalam bentuk Arab, dipanggil di situ ada hablum minan nas, ikatan dengan manusia. Sebab apa? Sebab dan nilai sosial dalam pertukangan itu kalau satu pertukangan. Jadi kalau bidang-bidang yang lain pun dia ada sosial ekonomi, sosial politik, sosial dan berbagai-bagai sosial. Jadi kita orang yang menukar ni, dah ada adik kita lah yang depan ni, mungkin daripada pelajar-pelajar, pengkaji-pengkaji dan sebagainya lagi. Nilai sosial dalam membentuk karakter seorang penukar tu paling penting sekali. Sebab dalam penukar tu dia ada adab-adab, etika-etika yang tertentu. Kadang-kadang kalau orang ni dia cuba belajar ukir, belajar seni, tapi dia tak cuba nak memahami apa seni itu sendiri. Kadang-kadang mungkin dia dapat satu ijazah, satu diploma, tapi kadang-kadang kita balik tengok sial. Sebab apa? Dia rasa budak ni dapat diploma ukir, tiba-tiba duduk dekat mall, duduk di kaunter. Bila kita pergi, Assalamualaikum, RM78, terima kasih ada lagi. Tu je. Sebab apa? Kalau sekadar nak beritahu RM70, terima kasih datang lagi tu, tak payah masuk. Sebab apa namanya jadi orang panggil wakil nak duit kerja. Wakil nak duit kerja. Sebab apa? Dia sudah tidak ada satu nilai sosial yang tinggi di dalam memahami apa yang dia nak belajar. Sebab tu bagi saya sendiri, bila belajar seni, masuk bidang seni, semua kita pandang indah. Kita rasa kalau pelepasnya atau kalau kita ukir comel. Sebab apa? Kita datang dalam bentuk satu sentuhan sosial, yang mana hati kita, setulus hati kita nak apa yang kita buat ni, tidak ada satu interest yang lain, cuma nak cerita pasal hati. Tapi apabila kita cerita pasal hati, Allah SWT akan sambungkan apa yang kita buat melalui naluri dan hati tadi dengan hati manusia yang lain. Mungkin kadang-kadang di situ ada rezeki kita. Sebab apa? Orang yang bayar tu bayar dengan hati juga. Dia bayar dengan hati dia. Sebab tu kalau dalam kerja-kerja kita tak ada nilai sosial, jadi tak apalah aku nak ukir ini mungkin
bulan depan boleh RM3,000. Jadi kita buat bukan dengan hati, kita buat atas nilai RM3,000. Maka yang boleh RM3,000. Nah, itu pun kalau kita duduk atas satu orang panggil frame yang betul dengan disiplin yang betul. Sebab tu saya nak sentuh, minta maaf lah saya nak bercakap hari ni diberi peluang sedikit. Kadang-kadang orang belajar ukir, belajar seni dan sebagainya lagi, orang Kelantan kata punah nombor. Tahu punah nombor? Punah nombor je jadi jeng, nombor tak betul dah. Dia tidak duduk di satu altitude yang betul. Sebab apa? Kadang-kadang dia tak ada etika, dia tak ada disiplin. Dia seni ni dia gemuk, segala benda dia nak letak mu. Nah, sedangkan disiplin tu orang panggil satu benda yang bagus, satu benda yang paling baik. Nah, mungkin orang panggil saya ustaz, saya nak baca hadis sikit. Nah, innallaha yuhibbu ahadukum idza amila amalan ayyutqinahu. Allah Subhanahu Wa Taala itu kasih kepada seorang manusia yang apabila ia membuat sesuatu ayyutqinahu. Ayyutqinahu ni kalau bahasa kita hari ni dimodernkan, orang panggil orang yang ada konsisten dan berkomitmen tinggi. Jadi kita nak jadi ahli seni. Nah, pukul 8 tak bangun tidur. Nah, duk baca mood kita, duk baca stres kita, duk baca apa yang kita nak terjemah pada seni itu sendiri. Saya semasa duduk dengan Pak Ku Ibrahim, di samping saya tengok dia punya kerja-kerja mahalusi, kerja-kerja dia. Saya tengok gaya dia hidup. Awal subuh dia bangun dah. Sembahyang subuh. Apa perlu baca dia baca, apa perlu zikir dia zikir. Dia mendatangkan disiplin yang paling baik. Kemudian bila dia nak kerja, smart tu penting. Dia smart macam orang kampung lah. Dia pakai baju molek, dia masuk baju dalam apa semua. Dia duduk, pak dia tu ada minyak atar. Sebab apa? Seni itu indah. Dan saya masih sampai sekarang, saya terbawa-bawa dengan benda tu. Sebab bila saya nak buat sesuatu, tiba-tiba tengok ada tai ayam dia berok dekat TV dia. Masa tu dia potong tu si punya mu. Cari ayam tu. Mana dia? Tepuk tinggal. Tengah hari kan tak ada lauk nak makan nasi. Temu kita potong. Jadi ada jadi esok aku nak kerja mu aku mulai tak mau lah. Persekitaran memain peranan yang penting dalam penghasilan seni. Tak bersih, kena bersih, tengok semak, kemas dan sebagainya lagi. Sebab dia seni ni seluruh keliling kalam environment kita ni akan mempengaruhi hasil sentuhan kita. Jadi itulah orang panggil nilai-nilai filosofi, nilai sosial yang penting kita perlu kena tekankan. Sebab dari segi pengajian saya lah, segi sebanyak pengalaman dengan Pak Ku Ibrahim ni, saya dapat dengan dia tu satu benda yang tidak ada mungkin nilai harga takkan ilmu yang dia ada. Jadi alhamdulillah lah sampai sekarang di akhir-akhir kehidupan dia di antara tokoh yang mendapat penganugerahan tokoh kerap negara tahun 1989 90-an. Dan saya pada masa itu bawa dia daripada Pak Kota Baru dalam keadaan sudah muzul, duduk atas wheelchair, ambil anugerah tu.
Kita tak ingat lah dekat mana itu. Cuma PM pada masa tu nya Dr. Mahathir lah. Dan, tapi dia ada keuzuran. Yang datang adalah isterinya, Datin Siti Asmah lah. Dan kalau nak cerita, orang ni dah jadi tokoh keraf ni, apa yang kamu buat? Di mana barang kamu? Jadi dalam seni halus ni, dia kita kalau nak letak barang di satu public figure yang besar, dia tak boleh lah, sebab dia ni barang kecil. Cuma ada barang-barang dia tu, di sekarang ni saya terpandang lah di Museum Teluk U ada barang dia. Kemudian di department untuk museum di Kraf Jalan Konley itu ada. Dan ada pada mungkin individu-individu yang tertentu lah. Dan sekarang pun saya tengok penghasilan dia yang paling-paling sehingga maksimum lah. Ada di Terengganu dengan satu orang kolektor yang mana pada masa tu dia buat satu bilah keris daripada satu besi yang baja, diukir keris itu dalam bentuk seekor buaya. Ini dia panggil kreasi lah. Nah, sebab dalam bidang apa-apa pun kreasi ni kita tak boleh lagi. Orang bermazhab bila dia dah pandai, dia nak buka mazhab dia sendiri kan. Dan dia pun sama juga. Dan bila sampai satu tahap ni, dia tak mau cerita dengan orang lain, nak cerita diri dia lah. Sebab itulah dia buat seekor buaya. Kemudian bersarungkan full daripada hulunya, sampingnya, kemudian serunai dia tu sampai apa nama ni, patak lipas dia tu, semua didatangkan dengan simbol buaya. Dan memang begitu unik lah. Jadi penyambung legasi beliau di antara yang ada saya lah. Nah, cuma saya lebih memperluaskan lagi skala pertukangan ni dalam bentuk rumah-rumah tradisi, khususnya tradisional Melayu, dan banyaklah buat pengkajian-pengkajian. Kemudian masih lagi bergiat untuk buat peralatan-peralatan senjata dan melahirkan yang panggil apa nama ni, apprentice lah. Sebab tu kita sekarang ni jadi rasa Tuan Berhati rasa relax lah. Relax sebab apa? Sebab kita dah apprentice, kita punya ni bahagian pertukangan tradisional rumah tradisional, okey, selesai masalah. Kemudian bahagian seni-seni halus pun kita dah bekalkan. Ada orang yang datang pada saya ni, kita kata orang panggil tuah datang golek lah. Bila dia mari dekat saya, rupanya dia tu menantu saya. Dia kata awak minat okey, belajar. Jadi saya tengok dia punya kecerdasan, dia punya minda dia, okeylah, speak tu laju lah. Sebab kadang-kadang kita tak ada nak sebut lagi, dia boleh buat adab. Itulah keistimewaan ni. Dan untuk sekarang pun saya buka, siapa-siapa yang nak mari belajar tentang pertukangan senjata, keris dan sebagainya lagi, silakan, marilah, tak masalah, saya sanggup ajar. Dan saya rasa sayang. Nah, budak-budak sekarang ni, Tuan Moderator, saya sedih tengok tambah-tambah anak Melayu kita pagi, petang, siang, malam dengan gadget dia. Lepas tu ditambahi pula dengan penyakit-penyakit, macam-macam penyakit lah. Kalau hal ni betul-betul memang dahsyat orang. Habislah, dia panggil apa nama ni, PUBG tu dan sebagainya lagi. Tu kira anak Melayu kita, bukan saya nak ini orang Melayu, minta maaf saya orang Melayu, fail tu. Jadi saya rasa anak-anak kita sahutlah cabaran ni, agar biar kita berada di satu pertahapan
seorang manusia yang letak di mana pun orang panggil pakai je. Ada guna. Itulah sajalah tuan moderator. Kalau ada apa-apa pertanyaan, insya-Allah. Okay, terima kasih Ustaz. Sangat mendalam maksud dan apa yang disampaikan kepada anak-anak muda yang ada pada hari ini lah. Okey. Jadi kita tak banyak masa lagi. Saya mungkin boleh buka satu atau dua soalan saja kalau ada. Boleh silakan. Baik, terima kasih. Boleh perkenalkan diri dan dari sisi mana?